datang lagi ke channel saya. So hari ini saya ada 2 buah kereta. Ini satu, and then ini satu. Tapi saya buat ini dulu, baru saya buat ni. Saya akan explain kenapa ada 2 buah. So 2 buah ni, satu dia beli satu set, full set. Satu lagi ni dia checking semua sebab tak lama tengok. Saya tutup dulu, tak nampak pula. Okay, orang tengok. Dia tak lama packing dia turun. So saya suspect dia punya seal dalam tu, bag tu rosak. Mungkin rosak, tapi bukan mungkin lah, memang akan rosak sebab tak pasti installer siapa pasang. Sebab saya dulu, bukan saya pasang ni. So dia nak check. So kita buang ni, kita fokus kepada Saga VVT. Saga VVT ni dia pasang full set, kecuali absorber depan bukan saya punya lah, dia beli sendiri. Dia beli barang full set adalah barang asas dari tank sampai ke set system dia, kecuali absorber saja dia tak pakai. So kali ni saya tunjuk proses dulu untuk malam ni. So Saga VVT ni dia ambil full set 2-way basic plus fast response. So dia punya belakang ni saya tunjuk dulu. Dia punya RGB dah siap dah. Nanti saya tunjuk dalam video ni juga. Saya dah siapkan RGB dah. Ya, dah siapkan RGB dah. So dia macam ni. Ngam-ngam sudah. Video sebelum ni saya akan tunjuk. Fit tun. Ni display dia ni yang belum pasang. So nanti saya akan pasang dia punya apa? Dia punya sistem ke apa ke wiring. Saya tunjuk sebelum dulu. Kereta dia agak serak sikit. Okey, sebelah sini banyak barang yang saya kena buka, buang balik sebab wiring sangat serak. So kena buat balik. Ini kemas balik macam biasa. Saya dah buka panel-panel apa yang patut untuk jalan tu nanti. Okay, ni. Kita buka habis dah. Okay, besok saya akan tunjuk proses apa yang patut lah, macam pasang sistem ke apa ke. Sistem nanti saya tak bawa sini sana. Sebelum ni saya buat dekat sini. So saya rasa nak ubah kelainan, saya tak ke sana. Nanti jalan hose pergi sini. Hose saja akan nampak. Hose wiring mungkin sikit lah. Kita tengok macam mana. Wiring dia sempat macam ni, kamu tengok. Ini saya susun bagus dah. Untuk ini tak kira. So, okay. Bos ini relay untuk fast response. Relay fast response. Ini dia punya controller box. Untuk yang ini, yang turun biasa, ya ini adalah untuk fast response. So wiring kali ni saya nak cabar diri saya sendiri, iaitu saya mau buat pakai cover ni. Habis satu set ni saya akan buat pakai cover. Ni adalah sisi lah. So saya lalu dalam ni, kamu tengok. Lalu habis memang saya takkan lalu sini lagi dah. Saya akan biarkan kabel ori tu, yang original kereta tu biarlah. Tengok saya lalu sini. Semua saya lalu sini. Ini adalah pressure switch. Ini adalah ACC. Saya lalu sini, semua lalu sini, masuk sini. Dan masuk dalam karpet ni, masuk dalam terus. Kamu orang tengok. Yang apa nama? Pressure switch pun saya tak cover. Tengok. Cover hose, cover kabel. Saya tak dalam sana. Kita nampaklah gelap. So ni ACC. Saya lalu sampai depan sana. Lalu dalam ni, dalam karpet ni terus lalu ke dalam. So saya nak cabar diri saya sendiri supaya saya membuat kerja saya lebih kemas. Ini kali ni saya nak cuba, walaupun kali ni dia ada lebih sikit kos, tapi saya sendiri tanggung kos tu. Saya bawa sampai sana. So sekarang ni saya kena jalan ACC masuk sana. Masuk, lepas tu sambung dekat tempat rokok tu, kamu nak tengok. ACC saya sambil dari sana lah. Tempat regulator ke sana. Tu. Nanti saya akan letak sana lah. So video untuk pergi sana saya tak tunjuk lah, takut jadi panjang nanti. Saya tunjuk part-part saja yang dah siap. Hari ini saya tunjuk part yang dah siap setengah saja, bukan full, setengah. So kali ini ada beza sikit, saya buat
proses untuk fast response. Tahu pula betul tu. Okey, saya letak ni dulu. Okey. Fast response kali ni ada beza sikit. Selalunya saya akan lalu hose tu tengah sini, satu ada lagi fitting sini. Lepas tu lalu sini lagi, ada hose lagi sini. Kali ni saya tak buat benda tu tak nampak macam ada hose sana. Hose sana saya letak satu. Mana tengok? Tu ni semua hose. Dia tak nampak ada fast response. Fast response saya biasa letak sini. Tak apa. Kali ni saya buat dekat sini. Tengok. Fitting saya sembunyi sini. Nanti ada fender liner sini. Daun pisang lah cakap. Fitting saya letak sini. Fitting sini. Fast response sini tengok. Tak jatuhnya. Jangan risau. Goyang pun tak akan jatuh. Ini belum pasang absorber, nanti saya pasang absorber. Sekarang ni saya kena buat belakang dulu. Belakang dulu. So part wiring saya dah settle sikit. So agak messy sikit lah ni sebab barang belum kempas. So wiring macam ni. Semua wiring saya simpan bawah. Takkan nampak wiring yang berserabut ini, saya akan letak balik. Ni ada tab. Okay. Dia punya hose belakang ni. Hose belakang. Sistem sana. Valve semua sana. Valve semua sana. Wiring fast response saya semua lalu dari tepi. Sama lalu dari tepi. Okay. Ini fast response punya, ni basic punya, biasa saja. So relay yang fast response sini, valve sini semua saya letak satu tempat. Nanti letak seat takkan nampak benda ni. Okay. Last finalize adalah nanti saya akan buat habis. Sekarang ni saya nak potong bahagian belakang ni untuk lalu ni. Lalu barang ni. Macam ni. Salah kenapa? Okey, lalu macam ni. Saya mungkin akan potong sikit supaya dia boleh lalu sini. Untuk lalu apa? Apa nama benda tu? Bag belakang. Okey. Untuk lalu fitting. Itu saja. Punya depan bag. Yang ni dia beli, owner sendiri beli, cuma dia beli set saja. So kamu orang kena wajib ada benda ni untuk Saga VT, FLX dan keangkatan dengannya. Wajib ada kena benda ni. Ini adalah untuk supaya tak bunyi di bahagian depan. Ni tengok. Saya ada bearing. Ada bearing, ada bushing, semua ada komplit. Okey. 3 layer. So sekarang ni saya kena pasang barang ni dekat kereta. Sekarang saya proses untuk bag belakang. Bag belakang saya pakai ni. Okay, pakai bracket ni. So nanti saya akan ambil satu skru, extend macam ni. Macam ni, contohlah macam ni. Okey, bracket dua ni dia akan duduk dekat sini. Saya dah potong belum habis kemas lah. Macam ni, potong sikit saja. Nanti dia akan duduk sini. So dia akan bergerak lah. So tapak asal masih ada. Tengok, macam gigi sudah. Sebab susah memotong dalam ni. Lebih-lebih lagi dia kena hampir kena dengan tu hose minyak. Okay. Nanti saya akan gosok bagi spray bagus. Lepas tu kamu kena buat tapak lah. Tapak untuk lalu fitting sama ada dari sana, dari sini, dari belakang. So saya punya case saya akan lalu dari sana, lalu sana sebab fast response saya dekat sini. So T dekat sana. So saya lalu sini. Ini pun saya potong habis. Ini pun sama. Ini sangat-sangat susah potong dari dalam ni. Ada orang dia akan buka ni, buka. Tapi saya tak mau sebab saya nak kekalkan barang ni masih ada. Jadi sekarang ni saya kena spray ni, gosok macam biasa. Ni nanti macam ni. Tengok, lama. Kalau original dah tengok. Original. Adik. Original dia ada bonggol. Bonggol ni. Kalau original macam ni, dia takut terlepas. Boleh juga macam ni. Macam saya punya pun original masih pakai. Boleh tanam skru. Okay.
Sekarang ni saya nak buat sebelah. Fast response saya dah letak. Fast response saya letak dekat tepi, orang tengok. Menghadap ke sana semua. Planning yang tu menghadap, plan tu menghadap ke sana, tapi saya tengok alang-alang saya sudah buat bracket tu biar dia satu kali jalan macam ni. Dia punya wiring belum saya letak. Saya letak fast response dulu. Dia punya hose, hose sudah ada, kiri kanan sudah ada. Tengok sana. Okey. So saya kena continue untuk buat sebelah. Tunjuk hasil yang dah saya fitting tuntut. Korang tengok. Ini masih ada. Tapak original spring masih ada. Next time kalau owner mau jual kereta, dia masih boleh pakai balik. Saya tak potong banyak dalam berapa PCM saja. Dalam 15 mungkin lah, 15 atau 10 mm macam tu. Untuk lalukan dia punya tapak ni. Okey. Saya akan, kalau kamu orang beli satu set, saya akan bagi tapak bawah ni untuk kunci beg belakang. Kamu orang tengok saya dari bawah. Okey. Macam ni. Tapak bawah kunci, atas ada tapak. Jadi saya lalu sana, dia punya fitting ke sana. So nanti ada T ke sana. So saya senang lalu. Kalau saya lalu sana dia macam seperti pula. So saya lalu sikit saja. Macam ni fitting tak? Lalu sini keluar, akan bertemu dengan satu T di sana nanti. Satu masuk fast response, satu masuk sini, satu dari dalam. Okey. So sekarang saya nak buat dekat sebelah. Sesi nak test sebab Saga ni kalau kita main esas, tak kira lah esas kah statik kah, dia confirm bunyi depan. Kali ni saya test supaya tak ada bunyi. So far saya test tadi, sekarang lah tak ada bunyi. Mounting sebenarnya sebut mounting yang couple problem. Cuma kali ni saya terus bagi owner untuk pakai yang custom mounting. Ada bearing, ada bushing, semua tu lah. So bila jalan atau pusing steering dia tak bunyi. Sementara tu saya test dia punya BSI. Kalau BSI tank tak turun, semua tak turun. So kita checking je malam ni. Malam ni kalau dia tak turun, tak ada leaking, esok boleh check out lah. Cuma Saga VVT ni ada keburukan dia bila nak esas. Nanti saya tunjuk kenapa. Ori Sober ni dapat tinggi, cuma keburukan Saga ni dia tak dapat nak turun banyak. Memang kena banyak benda custom. So ni belakang, korang tengok. So saya tunjuk yang hasil dia. Tengok kalau depan punya, dia dapat turun tak terlalu banyak belakang tu, depan tu, sebab benda tu kena custom. Lepas tu dia punya stabilizer link pun pasti mau ubah. So belakang tengok ngam-ngam saja. Kalau depan naik. Ini untuk yang fast response punya belakang. Macam ni saja. Belakang dia nice dah. Depan dah tak berapa. Depan tu tinggal berapa sikit lagi mau turun. Sekarang ni saya tengok dalam 2 jari macam tu. Kalau dapat turun sikit lagi, mungkin knuckle ni kena naik 1,5 inci lagi. Lepas tu stabilizer link kena tukar pergi yang adjustable nya, baru dapat turunan dah.